Ni nampak je macam air kosong, tapi sebenarnya penuh dengan nutrien. Siram je dekat pokok, insya-Allah pokok tumbuh subur. Pokok ni dia tak function macam badan manusia tau. Kalau kita makan lebih, kita makan lebih berlemak, kita makan lebih gula, dia akan simpan dekat dalam badan kita. Tapi pokok pula dia cuma serap apa yang dia guna je. Selebihnya akan tersimpan dekat dalam media tanaman kita tu lah. Ada kawan-kawan yang guna baja AB ni, dia kita tak perlu siram tiap-tiap hari tau. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali dah cukup dah. Kalau kita kerap sangat bagi baja, nutrien-nutrien yang tak diserap tu dia berkumpul dekat dalam media tu. Nanti dia akan bagi kesan dekat pokok kita juga. Maknanya kita tak perlu siram setiap hari. Kita dah bagi air baja tu, lepas tu kita tunggu 2-3 hari. Lepas tu baru kita bagi sekali lagi. Kalau kawan-kawan belum pernah guna baja AB sebelum ni, saya recommend dapatkan baja AB Plus ni. Satu botol ni 1 liter. So kita beli satu set tu akan dapat 2 botol ni 2 liter lah. Baja AB ni dah lengkap dengan unsur makro dan mikro yang pokok perlukan. Sebelum guna kita kena bancuh dia dengan air dulu. Cara bancuhan dia dah ada tulis dekat label ni. Ada 2 cara, satu untuk pokok matang, satu lagi untuk anak pokok. Kat dalam jug ni saya dah standby 2 liter air. Saya masukkan 10 ml baja A, 10 ml baja B. Lepas tu kacau sampai sebati. Dalam masa tak sampai 2 minit dah siap dah air baja untuk kita siram dekat pokok-pokok kita. Baja AB ni paling sesuai untuk pokok yang kita tanam guna media kokopit. Kita boleh terus siram dekat pokok tu selang 2 ataupun 3 hari sekali. Kalau kawan-kawan nak beli baja AB ni, tengok je dekat link bawah tu.